Saya nak hantar pada abang ni ya. Bang. Ya Allah bang. Baby nak makan king crab ke? Baby yang itu mengandung itu tak ada lagi. Ya. Dia dah 5 bulan dah ni. Siapa? Oh, ni akak. Baik. Nama bang? Japor. Dari mana tadi? Daripada Ipoh. Macam mana tegak nak datang ni jauh-jauh ni? Memang nak try ni sebelum keluar lagi ni. Tapi tak sempat. So sebenarnya daripada mengidam. Ya. Oh, sekarang dah 5 bulan umur. 5 bulan. Dah 5 bulan. 5 bulan dah. Baik. Ya. Baik bang, terima kasih banyak bang. Baik. Terima kasih. So boleh tengok abang ni dari Ipoh family. Boleh masukkan semua tak? Dia order king crab dengan Boston lobster. Yang mana nak makan king crab itu 598. Yang mana nak makan Boston lobster 298. Dan juga kita ada juga set dulang. Baik bang, cepat makan. Terima kasih banyak ayah. Terima kasih Dari Ipoh, semua Ipoh ni. Jauh orang Ipoh. Baik bang, terima kasih bang. Yang mana belum pernah nampak saya punya video, mana tu first time kan, korang tolonglah tekan button follow. Support grow account saya Tolong yang tengah tengok live bersama, tolong tekan button follow. Tolong share saya punya video live ni, biar kawan-kawan lain kita nampak saya punya video. Kalau nak singgah, korang hanya tekan saja West Nasi Lemak Lobster JB. Setiap hari buka, tak ada tutup, daripada jam 12.30 sampai 11.30 malam. Okey. So hari-hari buka lah, tak ada masalah. Menu bukan setakat ni je, kita ada juga chicken grill, boleh tengok lah. Chicken grill pun ada. Chicken grill pun ada. Okey, dan ada berita baik kalau yang mana korang ni ada asam urat, ada gaut, ada pening kepala, nak solat lutut tak kuat, jangan lupa dapatkan HW Beauty Herbs. Pastikan ori baru beli. 35 boleh dapatkan kat kaunter restoran saya. Dan last sekali, tolong komen, salah ke tidak seumur hidup sekali makan Alaska king crab? Oh, salah ke? Kalau salah, komen salah. Kalau tak salah, komen tak salah. Alaska king crab. Oh, besar.